Dari segi penguatkuasaan, kita sentiasa membuat pemantauan, membuat pemeriksaan di seluruh negeri-negeri di Malaysia ini, bukan hanya Kelantan. Setiap hari melaksanakan pemeriksaan dan juga operasi memeriksa harga-harga barangan dan memfokuskan kepada barangan keperluan asas lah, untuk memastikan tidak ada berlaku kenaikan harga yang mendadak, ataupun kata istilah penguatkuasa tu, tak ada berlaku pencatutan. So dua lah, program dan juga penguatkuasaan undang-undang. Tadi saya tadi lah Cik Iman sebut pasal penguatkuasaan ni, saya nak tanya macam mana mungkin tadi awal-awal pun Cik Iman ada explain pasal kartel. Betul. Jadi macam mana daripada segi penguatkuasaan kita dah pantau, tapi macam mana kita pastikan KPDN sendiri pastikan yang peniaga-peniaga ni mungkin dia tak akan buat dalam, maksudnya bila dia tahu mungkin bila ada pemeriksaan dibuat tu tidak akan, maksudnya mungkin hari ni dia tahu ada orang datang periksa, mungkin harga dia okey, mungkin waktu-waktu lain. Mungkin boleh kongsikan sikit. Okey, sebelum saya nak jawab soalan Puan Mira tu, saya nak tambah lagi satu lagi perkara yang program yang dianjurkan oleh KPDN untuk membantu golongan berpendapatan rendah dan memastikan tidak ada manipulasi harga ataupun menaikkan harga secara mendadak di peringkat peruncitan atau pemborong. Okey, di KPDN kita akan ada anjurkan namanya SHMMP, Skim Harga Maksimum Musim Perayaan, yang memfokuskan kepada barang-barang keperluan asas dan penguatkuasaan untuk memastikan tidak ada manipulasi harga dan menetapkan harga yang tidak munasabah, mengambil keuntungan tidak munasabah. Jadi SHMMP ni, Skim Harga Maksimum Musim Perayaan ni melibatkan perayaan apa? Yang pertamanya kita melibatkan Hari Raya Aidilfitri. Biasa dengar tak? Ada harga maksimum. Itu semua program-program di bawah KPDN lah. Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali, Hari Christmas. Kalau di Sabah tu melibatkan Pesta Keamatan. Kalau di Sarawak, Hari Gawai. Dan kalau umat Islam biasanya Hari Raya Aidil-Adha lah. Ini semua program-program ni KPDN bekerjasama dengan industri dalam meletakkan harga maksimum. Dan kalau mereka menjual lebih harga maksimum, akan diambil tindakan penguatkuasaan. Okey, menjawab soalan tadi. Puan Mira tanya bagaimana KPDN memastikan ataupun memantau harga barang keperluan asas ini. Okey, tadi dari segi penguatkuasaan. Selain daripada penguatkuasaan, di KPDN ada PPH, Pegawai Pemantau Harga. Apa tugas Pegawai Pemantau Harga ini? Mereka ini melaksanakan merekod dan juga melaporkan harga secara harian, iaitu hari-hari ni mereka keluar ni untuk rekodkan harga barang keperluan secara harian dan juga mingguan. Barang kawalan dan juga keperluan asas seperti minyak masak, gula, tepung, beras dan sebagainya. Yang mana data-data yang mereka rekodkan ini yang akan membantu kerajaan dalam membuat keputusan dasar berkaitan dengan harga dan juga subsidi. Okey, PPH ini ataupun Pegawai Pemantau Harga ini, mereka ini akan melaporkan sebarang pelanggaran kepada Pegawai Penguatkuasa dan tindakan penguatkuasa pula lah untuk ambil tindakan sekiranya berlaku kenaikan harga yang tidak munasabah. Itu PPH. Kalau penguatkuasa seperti mana yang saya jelaskan tadi, hari-hari memang turun operasi. Hari-hari turun buat pemeriksaan harga. Hari-hari akan ambil tindakan sekiranya berlakunya manipulasi harga, berlaku kenaikan harga dan termasuklah kalau berlakunya mana-mana premis yang gagal meletakkan tanda harga. Kadang-kadang mereka ni cuai untuk letak tanda harga. Tujuannya apa Amira? Sebab mereka nak cuba nak manipulasi harga untuk mengaut keuntungan yang lebih. Itulah. Tadi kalau sebut pasal penguatkuasaan, betul. So akan ada setiap hari pemantauan harga, jadinya adakah KPDN bergerak secara bersendirian ataupun ada kerjasama dengan agensi lain? Okey. KPDN sentiasa menjalankan operasi yang melibatkan ataupun melibatkan kerjasama dengan agensi-agensi seperti mana PDRM, Polis Diraja Malaysia, Immigration, Custom, ATM, Angkatan Tentera Malaysia. Kita sentiasa bekerjasama dan kita ini bukan hanya membuat pemeriksaan harga saja. Kita ini juga melaksanakan operasi bersepadu dengan mereka ini, agensi-agensi penguatkuasa ini, dalam memastikan barang kawalan bersubsidi. Contohnya apa? Gula, minyak masak, tepung ini tidak diseleweng, tidak diseluduk ke negara
Thailand lah kalau di kita. Jadi sentiasa menjawab persoalan Amira tu, kita sentiasa menjalankan operasi bersepadu dengan mereka ini untuk memastikan barang kawalan kita ini, barang kawalan bersubsidi khususnya tidaklah dibawa keluar tanpa izin. Kalau tadi kita sebut lebih kepada tanggungjawab KPDN. Betul. KPDN dah buat macam-macam. Maksudnya kita dah buat pemeriksaan harga, kita semak setiap hari, ambil tindakan. Bagaimana pula kita nak bercakap tentang hak pengguna ni? Apa yang sebagai pengguna ni, apa hak dia sebenarnya kalau dia tahu barang? Mungkin dia pergi kedai, kedai tu mungkin manipulasi harga berlaku, ataupun maksudnya mungkin bagaimana, apakah tindakan ataupun hak-hak pengguna yang pengguna sebenarnya tak tahu tapi sebenarnya dia boleh buat. Okey, pertama sekali baguslah soalan ni. Saya pun sering kali turun ke bukan hanya di peringkat orang awam bukan orang awam biasa-biasa di pasar raya ni. Saya biasa akan turun ke sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, termasuklah dengan pembantu industri. Saya selalu terangkan mengenai hak-hak pengguna. Mereka ini mempunyai hak di undang-undang. Antaranya apa? Mereka ini ada hak untuk mengetahui mengenai barang yang mereka ingin beli. Contohnya harga. Mereka berhak tahu berapa harga bayaran, berapa charge yang dikenakan, berapa kos-kos sampingan yang dikenakan sekiranya mereka nak beli barang tu. Ini antara hak pengguna yang mereka tahu, iaitu hak mengetahui harga. Yang kedua, mereka ni ada hak untuk menuntut ganti rugi sekiranya barang-barang yang mereka beli itu terdapat kerosakan, terdapat kesilapan dan sebagainya. Mereka ada hak untuk membuat tuntutan ganti rugi. Di mana? Di KPDN juga. Dan mereka ini ada hak untuk membuat aduan sekiranya berlaku pelanggaran hak pengguna di sisi undang-undang. Kat mana nak buat aduan tu? Sama ada di KPDN ni kita sediakan 8 saluran aduan. Tapi yang paling senangnya, semua orang menggunakan handphone kan. Boleh je download Easy Adu untuk membuat aduan sekiranya berlaku pelanggaran. Tak kiralah pelanggaran mengenai kenaikan harga yang terlalu tidak munasabah ke, pelanggaran mengenai tidak pamerkan harga ke, pelanggaran mengenai susah untuk mendapatkan barang keperluan asas contohnya minyak, pun boleh buat aduan. Ini semua hak pengguna yang mana KPDN lah bertanggungjawab untuk memastikan hak pengguna ini diimplement ataupun dilaksanakan dengan baik. Okay, selain kalau tadi hak pengguna kalau nak buat aduan. Sebagai pengguna, kalau dia pergi, mungkin dia nak buat, sebenarnya lah kita sebelum nak membeli apa-apa tu, kita kalau boleh kita nak survey harga, kita nak buat semakan macam mungkin kat sini harga dia mahal sikit ke. Macam mana tu? Mungkin pengguna tak tahu macam mana. KPDN kita ada buat satu aplikasi, create satu aplikasi namanya Price Catcher. Price Catcher ni apa? Nama Price Catcher. Nak apa kata? Catch apa Mira? Nak catch the price. Jadi pengguna boleh download di handphone, namanya Price Catcher. Price Catcher ni apa kelebihan dia? Price Catcher ini semua ni tindakan daripada PPH ni. PPH punya tugasan yang merekod semua ni kan. Mereka kan merekod harga semua kan. Jadi lepas mereka rekod, diorang akan hantar kepada ibu pejabat untuk ibu pejabat key in dalam Price Catcher punya aplikasi, yang mana pengguna dapat melihat perbandingan harga di premis di sekeliling mereka ini. Contohlah Puan Amira duduk di Kota Baru. Puan Amira nak cek harga, contoh harga bawang. Puan Amira boleh masuk dalam tu, tekan bawang, nanti di Price Catcher tu dia akan bagi tahu di mana lokasi berdekatan dengan Puan Amira dan dia bandingkan dekat premis mana yang menawarkan harga bawang yang murah. Jadi dia memudahkan untuk pengguna membuat pilihan dekat mana dia nak cari barang keperluan asas itu. Jadi Price Catcher sebenarnya ramailah orang masih lagi belum tahu kelebihan Price Catcher. Sebenarnya dia membantu untuk pengguna buat pilihan. Tak perlu dia pergi satu kedai. Dia cuma check kat handphone je. Semuanya di hujung jari. Maksudnya kalau dia dah di kedai tersebut pun, kalau dia macam fikir nak survey kat kedai lain dulu, so boleh je check on the spot lah. Check on the spot semuanya. Semua di aplikasi Price Catcher. Soalan yang Encik Iman dah jawab sebab dah mencakupi semua sebenarnya. Semua dia saing berkait. Kalau ikut dia penguatkuasaan je, tapi dia berkait sebenarnya. Semuanya berkait, betul. Sebenarnya sampai di situ sahaja. Terima kasih banyak kepada Encik Iman di atas penerangan dan juga maklumat yang sangat saya kira informatif lah kepada kita, dan saya yakin rakyat akan lebih faham dan yakin lah terhadap usaha yang KPDN sendiri laksanakan, terutamanya dalam usaha untuk kita menangani isu kos sara hidup. Dan saya sangat saya mendoakan dan berharaplah semoga usaha-usaha ini terus diperkasakan, dan saya rasa
Itu sahajalah untuk Kalau saya nak last boleh last. boleh. Last peringatan. Boleh. Peringatan kepada semua pengguna-pengguna di Malaysia, tak kira di mana saja anda berada, kenal pasti hak anda sebagai pengguna, pastikan hak anda dilaksanakan dengan baik. Kalau ada peniaga-peniaga yang cuba untuk manipulasi harga, yang cuba menaikkan harga dengan tidak munasabah, laporkan kepada KPDN kerana itu adalah hak anda selaku pengguna. Dan nasihat kepada semua pemain-pemain industri, tak kira pemain industri makanan, pemain industri pasaraya dan sebagainya, ingat hari-hari pegawai penguatkuasa melaksanakan pemeriksaan dan jangan cuba-cuba untuk melanggar undang-undang yang dikuatkuasakan oleh KPDN. Itu saja. Terima kasih banyak-banyak Encik Iman. Sekian sahaja untuk sesi kita pada hari ini. Terima kasih atas perkongsian dan juga perhatian anda semua. Dan semoga kita terus boleh menjadi ataupun daripada perkongsian hari ini kita boleh menjadi pengguna yang bijak lah. InsyaAllah. Kita tahu hak kita tahu macam mana nak check semua. Dan satu lagi pesanan, jangan lupa untuk follow dan like semua akaun media sosial rasmi kami di Jabatan Penerangan Negeri Kelantan untuk maklumat dan informasi yang terkini. Saya Nur Amirah Abdul Rani. Sehingga jumpa lagi.